Dunia dikejutkan sejak 2 hari yang lalu dengan pengumuman oleh Presiden Amerika Donald Trump mengenakan tarif ataupun kadar cukai tambahan untuk semua barangan yang dibawa ke Amerika Syarikat. Kita dikenakan 24%. Laos, Cambodia 40%. Thailand 36%. Yang lebih rendah dari kita hanya Filipina dan Singapura di ASEAN ini. Ini bermakna barangan yang dihasilkan oleh Malaysia yang dijual ke Amerika akan meningkat harganya. Ini menimbulkan tentunya sedikit permasalahan. Semalam 1 hari suntuk dari paginya sehingga petangnya. Satu mesyuarat kuasa yang melibatkan semua menteri-menteri. Masuk Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri hadir untuk melihat bagaimana boleh kita lakukan tindakan yang boleh meredakan atau mengurangkan tekanan kepada kita. Ini bukan rencana kita. Kita atur dengan sedaya upaya kita. Kita tentukan tata kelola baik. Kita cuba hapuskan rasuah dan penyelewengan. Kita cuba tingkatkan kecekapan pentadbiran awam di bawah pimpinan Tan Sri KSN yang bersama kita. Itu semua yang kita lakukan. Projek-projek yang terbantut kita cuba selesaikan. Tetapi ada beberapa tindakan yang di luar daripada jangkaan keupayaan kita. Dan disebut ini unpredictability, tidak terjangka oleh seluruh dunia. Negara yang menjadi tonggak membawa dan menekankan perdagangan bebas sekarang meletakkan tarif yang bertentangan dengan semangat perdagangan bebas. Negara China jauh lebih terkesan, Kanada, Meksiko parah kerana perdagangan mereka besar. Bagi Malaysia, Amerika Syarikat masih menjadi rakan dagang nombor 1 selain daripada negara China dan Jerman baru-baru ini. Negara Amerika juga mengimport hasil kita yang tinggi. Semikonduktor yang juga dihasilkan di Melaka. Setakat ini belum pasti setakat mana terkesannya. Peringkat awal tidak terkesan, tapi kita masih dalam rundingan. Saya sendiri menghubungi beberapa tokoh yang biasa dengan saya, yang dekat dengan Trump. Dan semalam Menteri Luar Datuk Mak Hassan menerima telefon daripada Setiausaha Negara Rubio untuk cuba meneruskan sedikit perundingan. Sepanjang hari semalam saya menghubungi Presiden Indonesia, Perdana Menteri Singapura, Presiden Filipina, Perdana Menteri Laos, Cambodia, Thailand untuk mendapat kesepakatan ASEAN kerana kita mempengerusikan ASEAN. Hari Khamis akan datang Menteri Perdagangan MITI Tengku Zafrul akan mempengerusikan sidang khas Menteri-Menteri Perdagangan ASEAN supaya sebagai ASEAN, sebagai satu kumpulan, kita bergerak bersama, bertindak bersama dalam menghadapi tekanan baru tarif Amerika Syarikat. Dan saya tentu akan berunding juga dengan Perdana Menteri Jepun, Presiden Korea dan Presiden negara China supaya tindakan kita itu nampak rapi. Tapi dalam masa yang sama, dalam rundingan saya dengan semua ketua-ketua negara ASEAN, termasuk Tuanku Sultan Brunei semalam, semua menganjurkan supaya kita lebih berhati-hati. Kekuatan dalaman mesti kuat, kekuatan ASEAN harus kuat, tetapi tidak boleh gopoh dalam tindakan kerana belum ada kepastian secara terperinci di mana tindakan itu, setakat mana, apa yang diberikan kelepasan dan kelonggaran, dan apakah mungkin kita teruskan sedikit sebanyak rundingan lagi dengan Amerika Syarikat supaya dapat mengurangkan tekanan ini. Ini nampak konsensus di kalangan negara-negara ASEAN untuk cuba menjaga kepentingan negara kita. Presiden Donald Trump bicara untuk mempertahankan kepentingan ekonomi negara dia.
Kita oleh yang demikian mesti cari jalan kaedah dan helah untuk pertahankan kepentingan ekonomi negara kita. Karena ini bermakna pekerjaan rakyat kita, mutu pendidikan, kemudahan kesihatan dan kekayaan keupayaan hasil bagi negara kita.